nak botak. Ha? Awak Disebab- botak? Yes. Aku nak botak rambut aku disebabkan esok birthday aku 15/5. So aku nak buat benda something yang aku tak pernah buat dalam hidup aku. Ha? Tapi serius lah botak? Yes. Kalau video ni kan, kalau video ni dapat 10k like, Tak payahlah 10 mai. Memang 10. Tak hantarlah lagi. so nak berapa? 10 lah je lah. 50k. Tak payahlah botak. So 50k, hampa like banyak-banyak Tak sampai payahlah 50. botak. Nanti Sampai 50k, aku botak terus. Tak ada gebang aku dah malas nak jadi baik. Lepas tu dia botak. Tak. Tak. Tengok memang kalau 15k, 50k like sebelum tamatnya birthday aku lah. So esok 15/5 sebelum pukul 12. Kalau sebelum pukul 12 tu dapat 50k like, aku botak aku buat live terus, aku tunjuk apa. Tapi esok dapat esoknya aku buat. Lepas dapat kalau dapat. Itu kalau dapat so hampa tolonglah bagi dapat. Aku nak botak. Tak payahlah. Aku dah rimal rambut panjang ni, aku nak botak. Okey lah. Daripada dulu aku tak pernah botak. Awak ada rambut okey je lah. Tak payahlah. Tapi nak botak disebabkan aku first time aku botak time aku kecil tu. Time aku lahir tu nak cukur jambul itu aku botak. Lepas tu aku sekolah ke apa ke, aku pernah potong rambut, kena potong rambut dengan cikgu, bertobek sini aku tak botak langsung. Aku tak potong, aku pakai topi. Aku biak Tapi botak. Awak tak nak buat benda lain ke selain daripada botak? Aku nak botak.